Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Tajhau Barikam Irkar Genggen. Yang dihormati barisan panel, jemputan dan rakan-rakan seperjuangan serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Ilahi dengan limpah kurnianya dan izinnya kita dapat bersama-sama di dalam podcast yang penuh ilmu dan bermanfaat ini, iaitu podcast Ujana Buku yang berkaitan dengan sebuah naskah yang berjudul Panduan dan Asas Pemimpin Berwibawa karya penulis Ahmad Fazil, Yusof dan juga Amin Idris. Lebih molek sekiranya saya ceritakan serba sedikit latar belakang berkenaan dengan penulis Ahmad Fazil Yusof dan juga Amin Idris. Kedua-duanya anak kelahiran Terengganu dan juga Sarawak. Ini merupakan alumni dari Universiti Islam Antara Malaysia, yakni dalam jurusan Undang-Undang dan Sarjana dalam perbandingan Undang-Undang dan Ijazah Sarjana Muda Syariah dan juga Undang-Undang. Baiklah, kita seterusnya cendera terbang melayang dari Perlis sampai ke Kedah. Salam kasih bertaut sayang pembuka podcast di hari nan indah. Saya Muhammad Faik selaku moderator anda pada hari ini sememangnya tampak kacak dan tampan lagi bergaya dan cantik lagi menawan akan memimpin sesi perbincangan kita pada hari ini. Turun ke laut mencari udang di petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinantikan sudah pun tiba. Tersasul saya, minta maaf ya. Tapi okey. Baiklah, pada hari ini sekalian kita nak ke panel yang pertama kita pada hari ini, iaitu kita ada dua orang panel jemputan yang cantik, yang tak jemur, kita pandang sangat manis kan, iaitu saudari, minta maaf saya, saudari Intan Anur Shazlin. Baik, sila perkenalkan diri saudari. Silakan. Nama saya Intan Anur Shazlin. Selaku panel 1 pada hari ini. Saya merupakan ijazah pendidikan awal kanak-kanak semester yang pertama. Okey, sekian daripada saya. Okey, namanya seindah peribadinya. Ibarat embun di pagi yang menenangkan, hadir dengan wajah yang penuh berseri. Baiklah, seterusnya di kiri saya pula. Silalah perkenalkan diri anda sedikit sebelum kita pergi ke agenda ke seterusnya. Terima kasih saudara Muhammad Faik. Nama saya Balkis Hasanawati Wasrim. Saya merupakan pelajar degree kurs pendidikan awal kanak-kanak semester 1. Okey, baik, terima kasih. Wajahnya begitu cantik lagi menawan dan segak lagi bergaya. Baiklah, sebelum kita memulakan podcast pada hari ini, tuan-tuan di rumah sudah bersedia? Okey, baik. Untuk saya ajukan persoalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Intan Anur Shazlin. Baiklah saudara, bolehkah saudara Intan bercerita sedikit secara ringkas berkenaan sinopsis naskah ini, iaitu Panduan dan Asas Pemimpin Berwibawa karya Ahmad Fazil Yusof dan juga Amin Idris. Baik, terima kasih Faik. Secara ringkasnya, naskah Panduan dan Asas Pemimpin Berwibawa ini membincangkan tentang asas pentingnya kita untuk membentuk diri sebagai seorang pemimpin. Buku ini menekankan 3 panduan utama, iaitu disiplin dan aplikasi serta rujukan kepada mereka yang nak menjadi seorang pemimpin lah. Dia juga akan melahirkan, siapa yang membaca buku ni akan melahirkan pemimpin yang bukan sahaja berkuasa tapi juga berakhlak, berintegriti dan memberi impak positif kepada orang sekeliling. Dalam buku ini juga penulis menekankan bahawa pemimpin berwibawa bukan sekadar individu yang memegang jawatan, tapi mereka yang mampu mengurus diri. Maknanya dari segi emosi ataupun dari segi personaliti diri. Benda ni menjadi asas untuk masyarakat ataupun individu membentuk kepimpinan diri dalam sesebuah organisasi. Begitu. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Apa yang saya dapat simpulkan dari pencerahan ini adalah buku panduan ini akan menjadi asas berwibawa, di mana dia menekankan bahawa kepimpinan yang baik daripada diri sendiri. Begitu juga 3 asas utama panduan, iaitu yang saya catat sebentar tadi, iaitu pemimpin yang berintegriti, berakhlak dan mampu memberikan impak positif kepada masyarakat. Penulis juga menegaskan bahawa pemimpin berwibawa bukan hanya mereka yang mempunyai jawatan tinggi, malah individu yang boleh mengurus emosi, komunikasi dengan jelas dan membuat keputusan secara etika. Melalui contoh, saya bagi contoh, prinsip yang dikongsikan buku ini menunjukkan bahawa sesiapa saja boleh menjadi pemimpin yang matang dihormati apabila nilai-nilai kepimpinan dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah, kita seterusnya. Terima kasih ya saudara. Minta maaf, saudari Intan. Baik, kita seterusnya panel yang kedua.
Baiklah, kita teruskan. Saya ajukan kepada saudari Balkis Hasanah berkenaan dengan naskah yang kita tengah bincang sekarang. Bolehkah saudari bercerita sedikit tentang latar belakang penulis? Sekiranya ada karya-karya lain dari penulis, boleh saudari kongsikan kepada kami. Sekali tafadhal mashkura. Terima kasih saudara Faid atas soalan tersebut. Sama-sama. Baik, terima kasih juga kepada panel pertama kita, iaitu saudari Intan. Baiklah, untuk bahagian saya pula, saya akan berkongsi tentang latar belakang penerbit kita ataupun penulis kita dalam buku panduan dan asas pemimpin berwibawa. Okey. Pertama sekali, dari segi latar belakang penulis buku ini ditulis oleh dua tokoh motivasi, iaitu Ahmad Fadli Yusof dan Amin Idris. Selain itu, mereka juga merupakan ahli motivasi yang aktif dalam bidang industri dan juga pembangunan model insan. Terima kasih atas penerangan panjang lebar ataupun panjang lebar lah orang Perak ke apa kan daripada saudari Balkis kita. Baik, seterusnya kita beralih pula kepada saudari Intan Anur Shazlin, ataupun deklarasi sebagai Intan kan. Boleh saudari jelaskan lebih terperinci apakah isu utama yang dibawa oleh naskah panduan dan asas pemimpin berwibawa ini, iaitu karya Ahmad Fadli Yusof dan juga Amin Idris. Ni, mohon pencerahan daripada saudari Intan. Dipersilakan. Baik, untuk soalan ini, kalau kita tengok buku panduan dan asas pemimpin berwibawa, sebenarnya penulis nak highlight satu isu yang besar yang menekankan iaitu pemimpin, ramai yang nak menjadi pemimpin tetapi mereka tak mampu untuk pikul tanggungjawab tersebut. Penulis kata bila pemimpin terlalu fokus kepada image, fokus kepada image, title, pada kuasa, sampai mereka lupa nak bina 3 perkara penting, iaitu integriti, akhlak dan karakter diri. Kalau tiada tiga-tiga ni, susah untuk pemimpin ini mendapat kepercayaan daripada orang lain, mahupun sesebuah organisasi. Kemudian penulis juga sentuh pasal isu skill mengurus emosi dan komunikasi. Ramai sebenarnya pemimpin yang struggle dengan bab ni. Sebagai contohnya, cepat latahnya, latahnya mereka membuat sesuatu keputusan. Sebagai contoh lah ya. Dan mereka yang tidak mendengar pandangan rakyat. Ini adalah satu isu yang di mana menjadi benteng antara rakyat dan pemimpin, yang di mana rakyat bersuara namun tidak didengari oleh pihak pemimpin. Dan satu lagi isu yang besar, iaitu pemimpin yang selalu membuat keputusan yang tanpa memikirkan fakta, tapi hanya mementingkan image dan kuasa sahaja. Ini adalah apa yang penulis nak kita sebagai pemimpin perbaiki diri sebenarnya. Secara ringkasnya lah, buku ini penulis nak setiap pemimpin kembali kepada basic. Apa basicnya, iaitu integriti, akhlak dan cara berkomunikasi dengan rakyat lah, contohnya. Terima kasih atas jawapan yang agak kritis dan genius daripada saudari Intan. Kita menjurus kepada saudari Balkis Hasanah. Apakah kandungan dan di dalam naskah yang saudari fikir ianya sangat relevan terhadap masa kini? Bolehkah saudari kongsikan kepada kami semua? Silakan. Terima kasih atas soalan saudari Faiz sebentar tadi. Seterusnya, kalau kita tengok kandungan buku ni, dia ada banyak poin yang masih relevan untuk masa kini, terutamanya kepada anak muda dan juga pemimpin-pemimpin generasi baru. Pertama sekali, buku ini menekankan tentang kepentingan integrasi dan juga kejujuran.
dalam dunia sekarang seperti mana yang kita tahu, dunia ni penuh dengan isu salah guna kuasa, maklumat palsu dan juga krisis dalam kepercayaan sesama pemimpin dan juga rakyat lah kan. Kita pun juga tahu. Sehubungan dengan itu, nilai integriti sangat penting untuk kita membina keyakinan orang di sekeliling kita. Selain itu, buku ni juga bercakap tentang kemahiran berkomunikasi. Pada zaman sekarang lah kan, kita pun tahu komunikasi ni merupakan perkara yang sangat penting. Kalau kita kerja je tanpa berkomunikasi, kita tak akan dapat pergi ke mana-mana. Sebagai contoh dia, kita perlu berkomunikasi secara bersemuka ataupun secara digital dengan sesiapa pun. Kita perlu mempunyai kemahiran untuk menyampaikan mesej dengan jelas, bahasa tubuh dan juga empati adalah antara perkara yang sangat ditekankan dalam buku ini. Selain itu juga, buku ini masih relevan kerana ia memberikan penekanan kepada kemampuan menghadapi perubahan. Sebagai contohnya, dunia sekarang sangat cepat berubah. Kenapa saya berkata begitu? Sebab kita boleh nampak dari segi teknologi, budaya dan juga cabaran-cabaran sosial yang ada dekat dunia sekarang. Jadi pemimpin ni dia perlu lebih fleksibel, lebih berani dan juga lebih terbuka dan pandai untuk menyesuaikan diri mereka. Selain itu, saya juga apa yang saya boleh katakan, buku ini juga menekankan etika pemimpin yang merupakan tajuk buku kita. Dalam masyarakat hari ini, orang makin peka dan sensitif tentang seorang pemimpin. Jadinya perkara ni pemimpin perlu lebih menitik beratkan, sebab pemimpin ni perlu menjadi seorang yang amanah, tanggungjawab dalam apa-apa cabaran dalam dunia yang moden ni. Baik, terima kasih kepada saudari Balqis, selaku panel kedua kita. Tadi saudari ada menekankan berkenaan dengan komunikasi, betul? Betul. Oleh itu saya nak bertanyalah sikit. Kenapa saudari kata komunikasi ini sangat penting? Adakah komunikasi ini dapat meningkatkan sosial kita? Boleh saudari ketengahkan isu ini? Silakan. Boleh. Saudari Faid, berdasarkan soalan saudari Faid tadi berkenaan dengan komunikasi, apa yang saya boleh katakan adalah untuk masa generasi sekarang, kita dapat lihat jika kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik ataupun kita tiada kemahiran untuk berkomunikasi tu, sangat sukar untuk kita mencari pekerjaan atau melibatkan diri dalam apa-apa situasi. Kerana komunikasi ni merupakan suatu yang penting dalam industri sekarang dan juga dalam diri kita. Apa-apa sekalipun yang kita buat, kita perlu berkomunikasi, bukan dengan sesiapa pun. Jadi komunikasi ni sangat ditekankan dalam masyarakat kita dan juga sesiapa pun. Itu saja daripada saya. Kita pergi ke soalan seterusnya, ke panel terakhir kita sebelum kita menutup podcast kita pada petang yang mulia ini. Baik, sebelum itu saya nak tanyalah soalan terakhir kepada panel kedua, iaitu saudari Intan. Saya nak tahu sedikit, apakah ilmu saudari Intan An-Nur yang perolehi daripada naskah karya Ahmad Fazil Yusof dan juga Amin Idris, yang di mana kalau kita tahu buku ini menekankan isu kepimpinan. Jadi mohon pencerahan daripada saudari sendiri. Silakan. Baik, terima kasih Faik. Melalui pembacaan naskah yang saya baca dan fahamkan, terdapat beberapa perkara ataupun ilmu yang saya telah faham dan pelajari. Salah satunya ialah kepimpinan ni bukannya bermula daripada cara kita memimpin atau mengurus orang sebenarnya. Ia bermula dari kita sendiri. Jika kita tidak mampu mengurus diri sendiri, sukar untuk kita, maknanya kita sukar untuk mengurus orang lain. Sukar untuk kita mengendalikan emosi mereka, cara untuk kita mengurus sesebuah organisasi yang tertentu lah, maksud saya. Yang kedua, saya percaya bahawa komunikasi yang berkesan mampu
meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai pemimpin. Buku ini menekankan cara pemimpin berkomunikasi, cara pemimpin menyampaikan idea, cara pemimpin mendengar ataupun menunjukkan empati mereka terhadap rakyat. Itu juga adalah salah satu komunikasi yang berkesan yang ditekankan dalam buku ini. Dan akhir sekali, apa yang saya belajar, kewibawaan ini bukanlah datang daripada jawatan sahaja. Ia datang daripada nilai diri kita. Contohnya seperti kejujuran, amanah dan tindakan konsisten seorang pemimpin yang mengekalkan identiti mereka menjadi pemimpin yang berwibawa dan berketerampilan. Baiklah, jawapan daripada kedua-dua panel kita pun sudah dengar daripada podcast tu. Oleh itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Intan dan juga saudari Balkis atas kesudian berkongsi berkenaan dengan buku yang tentang pemimpin berwibawa. Saya pun dah tersasul. Tuan-tuan di rumah. Oleh itu, daripada belajar ini tadi, saya simpulkan bahawa naskah ini bahawa dapat menjadi inspirasi kepada masyarakat, khususnya golongan belia yang akan menerajui akan memimpin negara di masa akan datang. Dan saya petik sedikitlah bab kata Carrot Halton. Pemimpin yang baik merangsang ahlinya untuk memberitahu apa yang diberitahu, bukan apa yang dia ingin dengar. Betul ya? Betul. Sebelum saya akhiri podcast kita pada ini, izinkan saya menutup tirai perbincangan ataupun segmen podcast kita pada hari ini. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada dua-dua panel kerana memberikan satu motivasi ataupun satu pencerahan yang sangat mantap pada hari ini. Terima kasih juga kepada moderator yang sungguh happening, sungguh menarik. Dia punya cara membahasnya membuatkan saya dan panel kedua berasa suka, selesa dengan moderator kita. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita menutup, saya ada serangkap pantun yang ingin diajukan kepada semua lapisan masyarakat, iaitu buah rambutan untuk dimakan, simpan sedikit dibuat Cik Aini, salah dan silap harap dimaafkan, ada jodoh kita berjumpa lagi. Sekian saja podcast pada hari ini, sembang santai saja kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye-bye.